Seorang anak muda keluar daripada bank, dia cakap, yes! Dia berjaya beli kereta 120,000. Gaji dia berapa? 3,500 dan dia rasa successful dengan apa yang dia capai. Sebenarnya tanpa dia sedar, dia baru sejak jual masa depan dia kepada bank. Bank negara bagi tahu, lebih 60% rakyat Malaysia tidak mampu save duit kecemasan RM1,000 pun tak dapat. Tapi at the same time, ironically, jumlah kenderaan yang terjual setiap tahun di Malaysia ni naik dan terus naik. Pelik kan? Saving tak ada, tapi ada duit untuk bayar installment kereta sampai 1,800 sebulan. Sebenarnya kita terperangkap dengan satu term yang dia panggil lifestyle creep. Apa ni? Dia umpama macam ni lah. Bila gaji kita naik, katakanlah naik RM500, kita punya lifestyle naik RM700. 200 tu datang daripada mana? Naik bonus, kita upgrade lagi, upgrade. Bukan upgrade asset, upgrade liability. Ada satu istilah dalam behavioral finance ni, dia panggil hedonic adaptation. Maksudnya apa? Otak manusia ni, dia akan rasa mudah bosan. Dia akan rasa biasa dengan apa saja kemewahan dalam tempoh 3 ke 6 bulan saja. Contoh, dia beli kereta, dalam tempoh 6 bulan, dia akan rasa biasa sudah dengan kereta tu. Tapi installment kereta, lagi 9 tahun. Bayangkan ada orang gaji dia 2,000, tapi dia boleh pakai Honda. Wow, separuh gaji untuk komitmen installment kereta sahaja. Belum cerita bela kereta lagi. Beli sebab apa? Sebab malulah kawan-kawan semua pakai kereta bagus. Nanti apa orang cakap? Sebenarnya dia bukan beli kereta. Dia beli harga validation daripada orang yang tak pernah bayar pun bil-bil yang dia hutang setiap bulan. Orang kaya sebenar lain. Dia akan utamakan beli aset dulu, baru lifestyle. Bukan sebab kedekut, tapi sebab dia faham prinsip aset akan bayar untuk lifestyle, lifestyle tak akan bayar untuk aset. Kereta yang anda beli mahal-mahal tu hanya mampu buat anda nampak kaya saja, tapi forever tak akan buat anda jadi kaya. Bahkan tinggi statistik yang menunjukkan orang muflis sebab hutang kereta tak bayar. Cuba kira berapa persen daripada gaji anda bayar kereta setiap bulan. Komen dekat sini. Mahu lebih banyak ilmu kewangan dan bisnes? Follow rapat. Kalau anda memulakan tabungan emas rendah RM100 sebagai aset masa depan anda, boleh rujuk pin video saya untuk saya bantu. Follow for more tips.